Hari ni chef The Fat Burger dia buat chicken tenders. Dia nak bagi aku rasa. Dia kata, bos, bawa keluar lah chicken tenders ni untuk seasonal bulan sebelah. Kau nak rasa dulu. Nak opor dah orang. Dia buat sos ni, yang ni sos honey mustard. Dia pandai mereka depa ni. Rasa sos dulu. Rasa ayam ayam ni dia salut dengan Cajun spices dan juga ada beberapa bahan rahsia lah dalam ni. Rasa ayam saja dulu. Not bad. The crunchiness antara dip dengan honey mustard yang dibuat oleh chef Haikal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jahanam dari aku ni. Wow, padu bro. Okay. So sekarang aku nak tanya hamba. Actually aku nak burger lain untuk sepenuh bulan 11. Tapi chef aku kata, apa kata kita buat chicken tenders. So pendapat hampa macam biasalah, aku kalau nak buat seasonal menu, aku akan tanya dulu follower The Fat Burger, hampa nak ke tak kita buat chicken tenders ataupun burger juga. Letak di ruangan komen.